Sekarang pukul 1 pagi kita baru habis hantar bantuan dekat 5 buah sekolah dekat area Tumpat. So ni plan untuk esok ni plan untuk esok yang lagi efisien, yang lagi besar, hari Ahad. So bermula hari Ahad ni kita akan buat konsep Grab and Go di mana korang boleh datang drop barang, kita akan susun, kita akan pilih lokasi mana nak hantar, kita akan assign driver terus pick up and terus pergi hantar. Kita buat Grab and Go supaya lagi cepat and lagi efisien. So pusat gerakan banjir ni kita dah pindah lokasi. Yang ni lokasi baru dekat Luxury Garden, dekat belakang Beret Poleh, Wakaf Meh Zainab. Okey, boleh waste datang sini. Thank you so much kepada owner Dewan Kahwin ni sebab bagi kita guna tempat ni. So ini flow bermula esok. Jam 11 pagi, siapa-siapa yang nak jadi management team, jemput datang meeting pukul 11 pagi lepas ni. Kita akan bentukkan jawatankuasa tetap yang boleh commit full time at least lebih kurang 4 hari lah. Okay? So untuk full time ni KA akan sediakan bayaran untuk korang. Tapi kalau ada nak volunteer separuh masa pun boleh datang, tak ada masalah. Kalau ada laptop dan juga printer, please bawa. Sebab kita nak cara kerja kita ni sistematik dan menggunakan data lah. Okay? And KA akan tetapkan operating hours untuk pusat gerakan ni. And kita akan come up dengan hotline number untuk orang bagi tahu kita kat mana nak hantar barang bantuan tersebut. Okay? Jam 12 tengah hari pula pintu drop off akan buka. Barang-barang yang semalam tu kita dah agihkan semua, dah kosong lah, dah tak ada barang sekarang ni. So kita akan start from scratch. So please bawa barang bantuan secara urgent. And kita akan bahagikan ikut stesen lah. Akan ada stesen makanan kering, stesen pakaian, barang sanitary, barang baby dan sebagainya. Okay, so yang ni kita memerlukan ramai volunteers untuk datang susun barang. So kalau korang free, please datang pukul 12 tengah hari. Bunyi motor lagi. Okay. So please datang pukul 12 tengah hari. So jam 2 petang pula, driver 4x4 dah boleh datang. And kita akan mula assign alamat dan juga contact person yang korang boleh contact untuk hantar barang dekat tempat banjir tu nanti. Okay. So driver-driver kena datang kat sini dulu supaya kita boleh masukkan dalam group chat and kita boleh senang nak assign tugas lah. Okay. Volunteers nanti akan tolong loadkan barang ke dalam kereta. So kita akan buat konsep macam Grab pick up kat sini lah. So macam yang KA inform sebelum ni, kita memang tak ambil sebarang sumbangan dalam bentuk duit sebab kita takut kita tak boleh manage nanti. Jadi kalau siapa-siapa nak sumbang, korang boleh cari kawan atau kenalan yang ada dekat Kelantan ni, boleh transfer duit ke diorang, biar diorang keluar beli barang and bawa drop kat sini supaya kita boleh susun barang tersebut. Okay? Tapi make sure korang cari kawan kenalan yang memang korang betul-betul kenal sebab takut ada kes penipuan lah. Okay? Dari segi barang yang kita perlukan sekarang adalah pakaian dalam wanita, makanan ready to eat dalam tin atau dalam pack, roti, air minuman, selimut, pad, ubat dan sebagainya lah. Okay? Jangan bawa barang fresh macam sayur, apa lagi, ikan, nasi goreng, mi goreng semua jangan. Sebab